Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nusyirah Iwani binti Aslin, Pelajar OUM Kampus Shah Alam. Pada malam ini, saya bersama kakak saya Nur Ali Aslin akan menjalankan satu aktiviti khidmat masyarakat membersihkan surau di Petronas Sungai Kapak Indah, Kelantan. Jadi, ini sebahagian daripada tugasan kerja khusus MPU 3412 Khidmat Masyarakat. Matlamat kami adalah memberi keselesaan dan kemudahan kepada pengguna surau untuk beribadah dengan tenang. Aktiviti khidmat masyarakat seperti membersihkan surau Petronas di Sungai Kapak Indah dapat memberi pelbagai kesan positif yang dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat sekeliling. Usaha ini bukan sahaja meningkatkan kebersihan dan keselesaan tempat beribadah, tapi mampu membentuk sikap positif dalam kalangan individu yang terlibat serta komuniti setempat. Antara kesan positif segera adalah persekitaran surau jadi lebih bersih, kemas dan selesa untuk digunakan. Contohnya, ruang solat yang disapu dan dilap akan bagi suasana lebih tenang kepada jemaah untuk beribadah. Kebersihan kawasan wuduk juga dapat meningkatkan tahap kesihatan serta dapat mengelakkan penyebaran penyakit. Secara tidak langsungnya, aktiviti ini dapat meningkatkan rasa ingin kerjasama dan keprihatinan dalam kalangan pengguna surau tersebut. Kesimpulannya, aktiviti pembersihan surau Petronas ini bukan sahaja memberi kesan positif secara segera, tapi turut dapat menyumbang kepada pembentukan sikap dan amalan mampan dalam jangka masa panjang. Oleh itu, aktiviti macam ini wajar diteruskan bagi melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab dan berakhlak baik. Secara peribadi, apa pendapat awak tentang kesan aktiviti khidmat masyarakat kita buat tadi tu, terutama untuk pastikan kebersihan dan keselesaan surau Petronas ni? Okey, sejujurnya saya rasa aktiviti macam ni orang selalu pandang perkara ni macam kecil, tetapi kalau kita tak sedar, impak dia sangat besar pada orang lain. Bila kita bersihkan surau Petronas macam ni, bukannya hanya kita bersihkan secara fizikal sahaja, tapi
dia membantu dan memberi keselesaan untuk orang lain untuk beribadah. Apa pendapat awak bila datang surau tu bersih, ada fasilitis yang mudah, ada tisu makeup, ada tisu basah. Best tak? Pada pendapat saya, selesa lah untuk kita nak solat. Kalau kita daripada perjalanan jauh, kita nak berhenti untuk padam makeup ke, selesa lah untuk nak beribadah dekat saya dengan orang awam yang lain. Kesimpulannya, aktiviti membersihkan surau bukan sahaja memberi kesan positif secara segera, malah turut menyumbang kepada pembentukan sikap dan amalan mampan dalam jangka masa panjang. Oleh itu, aktiviti seperti ini wajar diteruskan bagi melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab dan berakhlak baik. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bye.